Hi guys, welcome back to another video. Ada content progress hari keempat. Untuk hari ni pula, kalau korang tengok daripada day 1 tu dan day 2, gua ada banyak lagi lah area sini batu bata. Wak dah keluarkan pada hari yang ketiga. Almost separuh lah. Separuh daripada area sini Wak dah keluarkan. Ada a few je. Belah sana dia dah settlekan pagi tadi lah. Untuk hari keempat semuanya dah clear. Hari ni punya masalah pula adalah Wak tak cukup pasir. So aku dah beli pasir sebenarnya. Pasir halus B. Masa tu Wak kira cukup lah untuk pasir halus yang orang beli tu. Malangnya pada hari keempat ni pasir halus tu tak cukup untuk settle downkan semua bahagian yang diketuk tu. So bila kita ketuk, dia akan ada lubang-lubang dekat tengah punya yang tak cantik. So kita nak kena cantikkan that one, perlukan simen dan pasir. Satu lagi yang kurang bernasib baiknya adalah hari di Ahad. Hari Ahad banyak kedai hardware tutup. Aku pun decide kan untuk Wak tak apalah, kita proceed buat esok je lah. Sebab esok hari Isnin dah. Esok Wak akan order pasir dan teruskan sambung lah. Untuk hari keempat, kita dah start progress dia kepada tiang bagi nampak back to normal lah. So guys, itu je yang Wak buat. Aku masih lagi target dalam seminggu ni Wak boleh siapkan. Nantikan untuk next update, next progress untuk Kamal Studio. Jumpa lagi next video guys. See ya. Bye.